Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri dan saya Saiful, wartawan cilik anda pada hari ini. Yang korang semua tahu, pada tanggal 11 Oktober merupakan Hari Sukan Negara yang disambut oleh rakyat Malaysia. Aktiviti pada pagi ini adalah senam aerobik. Jom kita sama-sama panaskan badan. Jom! Kau mengisi kekosongan, menangani kemungkinan. Bersama bila aku tiada bersamamu, aku rasa lemah juga ku tak berdaya. Biarpun langit itu tinggi, setiap bukit ku daki, ku cuba untuk kecapi. Okey kawan-kawan, sekarang kita akan tengok pula adik-adik pendidikan khas kita bermain permainan tradisional. Jom! Di belakang saya, murid pendidikan khas sedang bermain bowling kelapa. Bila kicau aku memanggilmu, cerah lebih tersuluk surat tentu. Aku takkan mulai hidup tanpamu, temaniku bila ku perlu kau menemani. Untuk acara murid tahap 1, aktiviti yang dijalankan adalah lantun bola, bawa bola bersama kayu hoki dan kepit bola sambil berjalan. Untuk prasekolah pula, aktiviti yang dilakukan adalah lompatan pasir dan titian. Bagi tahap 2 pula, murid lelaki bermain acara lari dalam gunung. Boleh, laju lagi. Selain mencungkil bakat dalam sukan, murid juga mempelajari nilai kerjasama, semangat berpasukan dan disiplin diri. Kiamat, saya nak tanya soalan boleh tak? Boleh. Apakah yang anda faham tentang Hari Sukan Negara? Bagi saya, Hari Sukan Negara dapat mengeratkan silaturahim dengan kawan-kawan dan guru. Best tak Hari Sukan Negara ni? Pastilah best, takkan tak best kan? Guru-guru juga tidak ketinggalan memberikan sokongan dan turut serta dalam acara yang diadakan. Inilah masanya seluruh warga sekolah bergembira dan bersatu hati. Sekarang, saya bersama salah seorang murid SKTD. Aminah, apa tujuan awak datang ke sekolah? Tujuan saya datang ke sekolah untuk meraihkan sambutan Hari Sukan Negara. Apa aktiviti yang dijalankan sekarang? Mereka sedang bermain permainan membawa bola berlari sambil membawa bola di peha. Best tak? Best sangat. Sekian sahaja laporan kami pada Hari Sukan Negara SK Taman Desa Miniam. Majulah bersukan untuk negara. Saya Puteri Dan saya Saiful, wartawan cilik TDD TV. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Dan saya Saiful. Apa aktiviti yang dijalankan sekarang?
apapun terjadi. Senyum mandi sarung teruskan menuju ke